24 hari bulan iaitu Isnin hadapan bakal menjadi tarikh akhir dan penentu buat pemilik kediaman di Kampung Jawa Kelang untuk mengusungkan kediaman masing-masing. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menegaskan kerajaan negeri tidak akan melayan sebarang tuntutan atau rundingan pampasan daripada 19 pemilik kediaman yang sehingga hari ini masih menghalang kemajuan jajaran 150 meter projek lebuh raya pesisir pantai barat WCE. Tiada lagi lanjutan diberikan, ini bermakna pihak berwajib melihat semua ruang kompromi yang diberikan sudah pun memadai buat pemilik kediaman. Itu telah diambilkan proses pengambilan. Ini proses pengambilan kerajaan dan ia melibatkan ribuan orang yang akan perlu mendapat benefit. Saya rasa dengan sewaan rumah yang kita tawarkan tu, kita dah menawarkan nilai yang secukup. Dah sampai ke tahap dah pergi ke court, dah bawa bincang dan sebagainya. Saya rasa semua proses telah dilalui. Tak kala 150 meter akan menghadkan ataupun menghentikan seluruh jajaran yang bukan masalah nilai projek, tetapi menyelesaikan masalah komunikasi dan perhubungan di kawasan selatan hinggalah sampai ke utara. Hal ini memandangkan keseluruhan proses pengambilan tanah di lokasi terbabit telah pun disahkan mengikut saluran perundangan dan juga prosedur yang lengkap. Persoalannya kini, adakah 19 pemilik tanah terbabit akan meneruti arahan yang diberikan atau akan meneruskan usaha mereka dalam halang penyiapan lebuh raya penting untuk negara ini? Saya percaya dalam 2 minggu perkara ini boleh diselesaikan dan mereka mengosongkan dengan baik dan juga dengan tidak paksa lah. Tetapi kes penduduk ini ada di mahkamah belum selesai dan juga apa yang mereka minta, pampasan yang diberikan tidak mencukupi. Memang kalau pampasan sudah dibayar, selain daripada itu, kalau kes hak mereka untuk membawa kes di mahkamah, itu hal mereka lah. Tapi mereka perlu mengosongkan. So itu adalah mengikut undang-undang. Menerusi jaminan yang diberikan Adun Sentosa, YB Gunarajah George pihaknya yakin tiada sebarang provokasi akan berlaku memandangkan penduduk sudah pun bersedia dengan tarikh akhir pengosongan kediaman masing-masing. Bagaimanapun, jika sehingga 24 hari bulan ini tiada progres di kawasan berkenaan, mesejnya jelas perkara ini tidak akan berkesudahan. Perlu diingatkan, lebih ribuan lot tanah telah pun diambil alih sepanjang jajaran lebuh raya WCE di Selangor dan juga Perak, dan kesemua pampasan telah pun dibayar mengikut penyelidikan rasmi pentadbir tanah termasuk yang diterima penduduk di Kampung Jawa. Jadi, apa istimewanya jika 19 pemilik tanah di Kampung Jawa ini tidak mematuhi arahan yang diberikan? Adakah projek ini akan terus menanggung kerugian gara-gara kelewatan yang disebabkan oleh konflik? Tidak cukup dengan itu, pendirian pemilik tanah ini juga secara tidak langsung turut menafikan hak ribuan pengguna jalan raya yang akan terkesan dengan kelewatan projek ini yang sudah pun tertangguh lebih 20 bulan. Kepada pihak berwajib, kegagalan operasi pengosongan rumah pada 24 hari bulan ini pastinya akan menjadi fakta penting untuk mengaitkan apa yang berlaku ke atas penduduk di Kampung Sungai Baru yang turut menerima arahan sama untuk mengosongkan kediaman masing-masing. Jadi apa juga yang akan berlaku Isnin hadapan terhadap jajaran 150 meter ini bakal menjadi penentu kepada sebarang implikasi bukan sahaja kerajaan tetapi kepada rakyat.